Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf atas keterlewatan. Boleh dengar ke suara saya? Ke ada lag? Boleh, boleh. Boleh Okay, baiklah. Jadi pada hari ini kita akan membentangkan laporan daripada kumpulan satu iaitu kumpulan saya sendiri. Program Kem Motivasi dan Jati Diri ke Puncak Jaya Anak Yatim Mukim Morak. Okey, ahli kumpulan saya adalah terdiri daripada saudari Nur Fatihah, saya sendiri, Engkau Aisyah, serta Fitra Adila, Fadila, Ismail Aisyah, Nurul Azrina, Fatimah, Harinisa Akilah dan juga Hafidah lah. Jadi seterusnya untuk objektif program saya akan serahkan kepada saudari Engkau Aisyah untuk membentangkan laporan. Silakan saudari. Okay, Assalamualaikum. Tengok. Untuk objektif yang pertama ni untuk membina hubungan interaksi sosial dengan anak-anak yatim lah. Bagi objektif kedua, untuk meningkatkan kemahiran sosial dalam kalangan anak-anak yatim itu sendiri dan memperkasakan semangat jati diri dalam kalangan anak-anak yatim serta meluaskan jaringan hubungan sosial antara kami mahasiswa dengan Persatuan Bukan Kerajaan. Persatuan Bukan Kerajaan ni maksudnya macam kami berkolaborasi dengan Masjid Al-Ismaili, Perkim, POKB dan sebagainya. Okey, seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harinisa Akilah. Saya akan terangkan pasal cabaran kita orang masa dekat camp motivasi hari tu. Cabaran sebelum first memang pasal pengangkutan. Sebabnya pengangkutan hari tu disebabkan kelewatan dapat keputusan pengangkutan tu, jadi kita orang macam boleh tak nak bawa barang ni, boleh tak nak bawa barang ni, muat ke tak, macam tu. Jadi bila last tu dah dapat van, jadi dah okey. Lepas tu peserta masa sebelum memang peserta tu bertukar-tukar. Hari tu 50 orang, lepas tu 48, lepas tu ada yang tolak diri. Jadi peserta yang betul tu kita orang dapat tu waktu 3 hari sebelum pergi. Jadi memang kita orang susah lah nak buat pembahagian kumpulan. Seterusnya cabaran semasa. Cabaran semasa, dalam tentatif kita orang letak untuk solat berjemaah. Tapi disebabkan tempat yang kita orang pergi tu, villa tu, resort tu dia macam surau dia kecil. Lepas tu dalam dewan tu macam boleh bawa masuk kasut kan. Jadi tak ada tikar. Jadi terpaksa tukar solat di dalam bilik masing-masing. Jadi pergerakan dan jadual tu macam ada yang kita bertukar jugalah. Lepas tu kehadiran peserta. Kehadiran peserta waktu macam saya cakap tadi, kehadiran peserta ni berubah-ubah. Dalam masa tengah program jalan pun ada peserta lain masuk. Lepas tu ada yang tak datang. Lepas tu masa sehari, tak sampai sehari pun ada peserta yang dah kena balik disebabkan diorang ada kelas tambahan. Kelas tambahan. Lepas tu malam tu pun ada peserta yang duduk dalam bilik sebab dia ada online class. Macam tu. Kemudian cabaran selepas tiada sebab kita orang balik macam tu je lah. Untuk impak kepada kursus dan pembelajaran fakulti, impak yang pertama adalah diorang ni dapat membina hubungan interaksi sosial yang erat antara anak-anak yatim masyarakat luar. Waktu kejadian tu masa bila diorang datang tu, diorang macam biasalah bermain lagi, tak dapat nak interact lagi antara mahasiswa dengan pelajar tu. Tapi bila dah
bila dalam session program tu ada slot lah, ada motivasi, ada slot aktiviti, so diorang boleh interact dengan kita, diorang boleh bertukar-tukar pendapat, boleh share masalah diorang, so diorang macam mula-mula je malu, lama dah okey dah. Lepas tu impak yang kedua adalah dapat memperkasakan semangat jati diri dalam kalangan anak-anak yatim. So waktu kita orang program tu ada satu slot tu slot yang dikendalikan oleh saudari Fatimah Azhara. So pagi tu pukul 7.30 ya Akilah, tak silap. Waktu tu kita orang ada session one to one session lah, tapi dia macam tak one to one sangat lah sebab disebabkan ramai. So orang minta dia orang tuliskan dekat satu kertas tu, so kat satu kertas tu dia orang akan tulis apa yang dia orang nak cakap, apa dia orang yang yang benda yang tak terluahkan kepada ayah. Dia nak luahkan kepada ayah dia tapi tak terluah. So dia akan tulis kat kertas tu, ini pun cadangan daripada imam masjid mungkin Morak tu, sebab budak-budak ni dia tak tahu nak share masalah tu kat siapa. Lepas tu dia takut kalau dia share masalah tu dia macam kira aib dia. So macam orang suruh tulis kat kertas tu, lepas tu kita pass dekat agensi yang lead dia orang tu lah. So agensi tu boleh tahu masalah dia orang apa sebenarnya. Dia ni dia apa masalah dia orang lah especially. Lepas tu lepas je dari program motivasi tu dia ada yang yelah biasa, ada yang menangis, ada yang tak nak tulis, kadang tu macam tak terluah, tak tahu dah nak tulis apa macam tu lah. So tu je untuk impak kepada pelajaran itu program. Okey, untuk seterusnya impak program kepada kampus hijau, yang pertama adalah mendidik mahasiswa kami sendirilah dan kaki tangan serta orang ramai tentang kepentingan memelihara alam semula jadi. Jadi pada waktu program berlangsung, kita bukan sahaja memupuk jati diri dan motivasi mereka, malahan kita juga memupuk mereka untuk jaga kebersihan setempat lah. Seterusnya yang kedua, menghubungkan dan menawarkan persekitaran yang lebih bersih dan sihat kepada mahasiswa. Program yang dijalankan ada bertempat di Skem Sri Nipah, yang di mana dia adalah di tepi pantai sebenarnya dan ada kawasan lapang, jadi kat situ memang sangat-sangat environment dia memang sangat sesuai dan juga sihat lah untuk mahasiswa sendiri dan juga peserta. Yang ketiga, dapat mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan kelestarian kepada warga kampus dalam menerapkan prinsip-prinsip Islam. Itu sendiri kami telah terapkan ke dalam tentatif kami, yang mana kita ada penerapan nilai-nilai solat dan juga sebagainya lah. Dan keempat, melibatkan mahasiswa dalam projek kelestarian dan program sukarelawan, meningkatkan kesedaran sosial dan tanggungjawab terhadap masyarakat dan persekitaran semula jadi. Itu sahaja untuk impak program kepada kampus hijau. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Silakan. Okay, seterusnya kita akan lihat impak program Kem Motivasi dan Jati Diri ke Puncak Jaya Anak Yatim Morak kepada agensi. Ada 4 impak program kepada agensi. Yang pertama, dapat meningkatkan jalinan ukhuwah antara pelajar subjek fiqh Allah dengan agensi yang terlibat. Yang kedua adalah dapat menjadi pemudah cara
dalam penganjuran program melalui sumbangan tenaga kerja yang diberikan oleh pelajar subjek FIT dakwah. Yang ketiga, dapat membina jaringan sosial dan kerjasama yang baik antara pihak agensi dengan pelajar FIT dakwah untuk pelaksanaan program akan datang. Dan yang keempat, dapat meningkatkan semangat kesukarelawan dalam kalangan pihak agensi yang terlibat secara langsung melalui program yang telah dilaksanakan. Saja. Seterusnya adalah rujukan program. Untuk rujukan program ni kami berurusan dengan pegawai perhubungan iaitu Meja Maziri yang tolong aturkan semualah tempat apa semua. Jadi kita orang program ni kita bekerjasama lah dengan 100% bekerjasama dengan pihak Masjid Al-Ismaili lah. Okey, itu saja. Okay, next. Okay, seterusnya cadangan penambahbaikan. Okay, so dekat melalui program yang berlangsung sepanjang 2 hari semalam, so ada 1 malam. Yeah, okay, so ada 2 idea lah penambahbaikan, iaitu menambah lebih banyak aktiviti yang bersesuaian mengikut peringkat umur. Okay, sebab untuk pengetahuan semua, program kita orang ni disertai oleh berbagai jenis peringkat umur, bermula daripada umur 10 tahun sehingga 16 tahun. Jadi ada beberapa aktiviti yang agak tak sesuai untuk peringkat umur lah, beberapa peringkat umur. Jadi mungkin untuk program seterusnya kami akan menambah baik untuk adakan lebih banyak aktiviti yang bersesuaian mengikut peringkat umur. Okay, untuk seterusnya berinteraksi dengan lebih mesra. Okay, sebab melalui ada satu slot tu dipanggil slot kerohanian. So macam tadi Tiha ada cakap buat satu apa macam slot tu tulis dalam kertas. Lepas sebelum dia orang tulis dalam kertas tu, macam Tema ni ada bagi sedikit, Fatimah ada bagi sedikit ceramah lah mengenai ibu bapa. Jadi kita orang cuba untuk tarik perhatian peserta untuk ke depan bercerita apa yang diorang nak cakap pada ayah diorang kalau ayah diorang masih hidup, tapi sukarlah untuk dapatkan untuk tarik peserta ke depan. Sebab diorang mungkin lah diorang tak rasa rapat ataupun bersama dengan kita orang, tapi Alhamdulillah sepanjang program berlangsung tu okey je semua. Okey, seterusnya penutup. Yang Pani penutup. Okey, seterusnya. Okey. Berdasarkan program ni, dia memberi peluang untuk memperkasakan kemahiran kepimpinan mahasiswa-mahasiswi melalui kerjasama dengan berbagai agensi luar lah. Kita orang sepanjang program tu, kita orang ada berkolaborasi dengan 5 agensi luar, iaitu BOKB, Perkim, Masjid Ismaili, mungkin Morak, Tempat Kelantan, Sanggar Suri dan A to Z konsisten. So memang banyaklah kita orang kolaborasi dengan agensi luar, jadi dari situ mahasiswa-mahasiswi boleh dapat lebih banyak connection lah lewat daripada luar. Okay. Lepas tu kami juga berharap program sedemikian boleh menjadi titik tolak kepada pembentukan sasiah dan kekuatan emosi dalam kalangan anak-anak yatim. Okay, itu sahaja. Assalamualaikum. Terima kasih untuk pembentangan yang pertama.